Ni kalau kita tengok bila sebut drone maknanya dia dah tak sampai UAV sahaja. Kalau kita tengok pun orang dah start buat yang anjing macam robot tu. Dalam ketenteraan pun diorang dah banyak guna untuk macam menyelinap ke apa, macam anjing tapi dia robot kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Muhammad Riza bin Muhammad Roslan. Masih lagi dalam episod berbincang mengenai drone. Jadi episod-episod sebelum ni kita telah banyak berbincang dengan secara terperinci bersama Dr. Azwan, di mana drone ini boleh digunakan dalam peperangan, dalam pertanian dan sebagainya. Kita dah kupas dari segi teknikal, and kita dapat tahu bahawa drone ini nak tak nak kita kena guna juga, sebab kita tak boleh lari daripada teknologi. Kita kena catch up with the current technology. Jadi Dr. Azwan, bagaimana kita sendiri di Malaysia, apakah potensi kita dalam penggunaan drone? Apakah potensi, the maturity, bagaimana, adakah kita dah bersedia, adakah kita dah matured enough untuk implement drone dalam Malaysia, dan modal insan bila kita menggunakan drone, bagaimana pula pembangunan modal insan kita? Silakan Dr. Azwan. Terima kasih Dr. Riza atas soalan. Jadi dalam episod ni kita nak tengok potensi lah kan. So kalau kita tengok selain daripada pertanian, peperangan, kita tengok kan, sebenarnya dalam education drone ni banyak membentuk skill pelajar-pelajar kita. Sebagai contoh, dalam structure drone tu sendiri, dia ada pelbagai components. Contohnya bateri sendiri. So di FST saya tengok lengkap dah. Contoh bateri, ada pensyarah yang buat research on bateri kan. Betul. So dari segi bateri sampailah ke otak dia. Kalau dalam drone ni otak dia kita panggil flight controller. Kat situlah dia punya AI algorithm. So dalam computer science boleh tengok kat situ. Jadi dekat tu ada pula motor mungkin berkaitan power dan sebagainya kan. Dan mechanical, so material, macam mana dia punya propeller nak hasilkan yang boleh optimum. So saya nampak dari segi FST ni ada pelbagai-pelbagai cabang yang kita boleh involve dalam drone ni sendiri. Jadi dari situ lah saya banyak bagi tahu kat pelajar, exposekan dia orang kan. Dan sebelum ni pun kita ada panggil penceramah daripada Cyberjaya, memang expert on drone racing. Kita nak bagi student kita rasa macam mana bawa drone tu sendiri. Sebenarnya bawa drone yang kita selalu beli komersial memang sangat senang. Sebab dia dah automatekan banyak benda. Tapi bila kita bawa drone yang contoh FPV yang episod sebelum ni, memang semua manual dan perlukan motor skill yang memang sangat tinggi. Jadi benda tu pun kita dapat practice student kita motor skill dan sebagainya. Jadi mereka minat lah nampak teknologi ni sangat boleh pergi jauh. Sebab bila kita tengok di luar sana, banyak negara daripada belah timur, contoh China, banyak advance dalam drone ni. Latest pun diorang buat swarm drone yang memang intelligent. Maknanya drone tu terbang beramai-ramai dan diorang coordinate pergerakan masing-masing tu. Dan dia test drone tu run dekat hutan tu. So langsung tak kena pokok. Maknanya dia boleh bagi tahu ada pokok, elak. Sampailah endpoint, contoh daripada sini ke sana, lalu cecerlah hutan, semua boleh balik dengan selamat. Maknanya diorang dah ada AI part yang memang intelligent, yang boleh bagi tahu kawan-kawan dia ada pokok, dia ada sensor atas tu. So communication antara drone tu sendiri. So saya nampak benda tu boleh buka ruang untuk search and rescue. Contohnya orang hilang kat hutan. Selain kita kan banyak kan kat Malaysia kan. Kadang-kadang rescue nak pergi tempat tu pun sangat cost. Macam sebelum ni kat gunung ada satu gunung tu kan. So sampai kena pakai selagi kena pakai helikopter. Maknanya cost, bila sebut helikopter memang cost dia tinggi lah. Betul. Jadi kalau kita boleh hantar drone untuk tahu dulu lokasi tepat kat mana semua tu, itu semua pun antara benefit yang kita nampak potensi di luar sana. Search and rescue. Even drone pun sebenarnya dia boleh tahu contohnya kawasan tu baru lepas gempa bumi kan, ataupun ada runtuhan, ada berapa ramai manusia kat dalam tu kita tak tahu. So drone sebenarnya dia boleh jadi first response rescue. Kita boleh hantar dulu sebab dia ada satu teknologi dipanggil
IMSI catcher lah. IMSI catcher ni sebenarnya bukannya satu kaedah yang legal lah. Tapi pihak berkuasa sebenarnya dia ada keupayaan itu. So dia boleh hantar drone dan IMSI catcher, sebenarnya dia boleh tahu berapa ramai orang dah bawah bangunan tu walaupun tak nampak tau. Sebab IMSI catcher ni dia tangkap mobile phone punya signal. So dalam frekuensi ke? Maknanya mobile phone kan kita kan bila kita on phone dia akan try connect ke tower kan. Okay, so maksudnya kalau mangsa menggunakan phone, ada phone bersama mereka, jadi boleh trace lah. Dan zaman sekarang kita assume setiap orang mesti ada satu. So bila dia hantar first respond macam tu, kita boleh assume lah macam mungkin ada dalam jumlah ni. Mungkin tak accurate tapi at least kita tahu ada ramai kat situ bawah bangunan tu. Kita boleh terus fokus. Sama juga kalau kat hutan pun, kalau kita fly, ada orang tu bawa phone ke, walaupun tak ada line, kadang-kadang dia cuba juga nak connect. So bila ada satu macam IMSI catcher tu, kita boleh tahu lokasi orang hilang tu kat mana lah. Tu antara potensi. Selain tu dari segi transportation, macam kita cakap tadi, orang dah boleh hantar ubat, hantar makanan guna drone. Cuma dia perlu sedikit lagi untuk regulate lah kan, macam mana nak fly apa semua. Dan juga taxi, pernah dengar tak air taxi? Pernah. Orang dah start guna drone untuk angkut manusia pun. Betul. Benda tu betul-betul berlaku. Betul, memang dah ada. Memang dah komersial pun. Di China lah. Saya ingat apa tu, ura-ura je. Tak, memang brand Xpeng yang buat kereta tu, sebenarnya dia ada juga taxi, drone taxi. Maknanya naik macam naik drone bawa. Kos macam mana tu? Betul. Dengan macam kos naik helikopter sudah lah. Saya rasa kos dia lebih rendah lah. Sebab dia battery powered kan, dan dia tak perlu high skill pilot pun. Jadi kos dia mungkin lah lebih rendah daripada helikopter lah. Tapi dia satu lagi model transportation masa depan yang lebih praktikal lah. Betul. Cuma tu lah, macam mana nak handle dia punya traffic tu, benda tu yang perlu kita tengok. Dari segi teknologi saya rasa ready je. Anytime je bawa masuk je Xpeng tu, semua dah boleh terbang lah. Tapi macam mana kita nak regulate? Siapa yang nak buat Caam ke, JPJ ke, tak tahu siapa nak handle. Apa ni JPJ ada dekat udara pula. JPJ udara ke, sebab mesti nak ada benda-benda macam license dan sebagainya. Tak kawal selia. Betul. Selain tu kalau kita tengok, sekolah-sekolah pun dah start. Tahun lepas kita dah bantu certain sekolah untuk train untuk pertandingan drone. Tim Dr. Azwan? Bukan, dia daripada sekolah dari Senawang. Dia minta guide macam mana nak masuk competition tu. So kita pun bantulah bagi dia pinjam drone, buat practice macam mana, dan train student dia. Dan Alhamdulillah dapat nombor 2 macam tu lah. Okey lah, satu benda yang positif lah. Mungkin dia first time masuk, jadi tak apalah, kita pun anggap tu satu kejayaan lah. Dan di masa hadapan ada juga sukan soccer drone sebenarnya. Drone soccer yang pelajar-pelajar kita boleh explore, sebab drone soccer ni sebenarnya world punya competition. Dia ada peringkat negara, cuma di Malaysia ni kurang, kita nampak ada macam kurang minat ataupun kurang pendedahan lah sebenarnya. Sebab dia drone soccer ni sukan international. Dan dia orang buat macam lawan bola lah. Menggunakan drone. Itu yang kita nampak bila kita buat benda-benda macam tu, sebenarnya kita nak cuba kurangkan gap teknologi tu dengan masyarakat kita. Kita cuba mengimplementasi kepada masyarakat. Betul. Supaya dia orang lebih dekat lah dengan teknologi terkini. Supaya sebenarnya drone ni pun dia akan berkembang. Dia tak akan rupa macam tu je. Macam sekarang pun kita tengok, dulu drone 4 segi tu kan. Sekarang dah ada macam-macam jenis lah. Betul. Saya pun baru tahu banyak jenis daripada perbincangan dengan Dr. Azwan. Even ada 2 yang jenis saya sebut tadi adalah dipanggil hybrid pun ada juga. Contoh tadi saya sebut sebelum ni saya sebut dalam episod lalu fixed wing. Sekarang dah boleh combine quadcopter campur fixed wing. Sebab apa kelemahan fixed wing? Fixed wing ni macam kapal terbang lah, dia perlukan landasan. Nak terbang tu dia perlu tanah lah, nak landing pun dah perlu luas. Jadi kalau lah contoh kita nak jimat bateri tapi kita nak pakai fixed wing tapi kita tak ada kawasan, contoh dalam hutan. So dia combine, yang quadcopter dia combine dengan fixed wing jadi VTOL. Vertical take off and landing. So
nak terbang dia pakai quadcopter tegak. Nanti dia akan convert kepada fixed wing, dia terbang guna sayap macam biasa lah. So nak landing sekejap lagi baru dia tukar balik, dia turun. Macam hybrid Macam hybrid. Dia memang hybrid. Tu jimat bateri lah. Maknanya dia guna bateri full untuk take off dengan landingnya. Lepas tu dia akan guna dia punya fixed wing tu je lah. Jadi power consuming dia bergantung pada keadaan. Ya. Sebab antara challenge drone memang bateri. Nak optimumkan penggunaan bateri. Sebab tu kita tengok kalau kita beli drone mahal pun boleh terbang setengah jam, 45 minit. Sebab bateri memang masalah utama lah. Tapi ada juga solution yang kita tengok cuba nak cover bab tu. Ada yang hybrid dengan hydrogen. Hydrogen power drone. So tu lagi jauh boleh pergi. So sebab dia akan convert hydrogen jadi electricity kan. So dapat cover. Ada juga yang nak tambah solar. Dulu ada saya pernah baru-baru ni lah dia buat fixed wing campur solar. Kata bantu boleh terbang tanpa henti berapa bulan. Lama. Siap mengelilingi dunia. Lagi satu drone ni kalau kita tengok bila sebut drone maknanya dia dah tak sampai UAV sahaja. Kalau kita tengok pun orang dah start buat yang anjing macam robot tu. Dalam ketenteraan pun diorang dah banyak guna untuk macam menyelinap ke apa. Macam anjing tapi dia robot kan. Kalau nak tengok, saya selalu follow tengok DARPA punya research. Diorang buat manusia yang macam tu lah, macam robot. Sebelum ni kan viral robot menari kan. Nari Zapin lah. Sebenarnya dekat US dah 2-3 tahun lepas lagi diorang dah buat robot yang macam ninja tu. Boleh backflip. Boleh bergayut semua. Berat lah, drone berat. Berat tapi nampak dia punya landing tu berdebuk tau. Tapi dia balance lah. Dia boleh backflip. Kalau tengok DARPA punya research dia dah start lama lah. Kita nampak kalau dia flip tu mungkin macam biasa tapi kalau dari segi dalam keadaan orang academician ke engineer technical tu banyak benda kena consider tu. Dari segi load dia, angle dia nak kena flip tu. Dan saya nampak ada drone yang dia buat macam belalang, ada kaki yang lompat. Ada yang berlari macam roadrunner. Pergi macam tu je. Macam-macam. Diorang sekarang saya nampak lah kan trend dia dah sekarang cuba macam biomimetic macam biologi diorang try jadikan teknologi. Diorang study macam mana rama-rama, diorang try buat rama-rama. Macam tapi tak semudah tu walaupun kita nampak binatang paling simple pun kan. Tak semudah tu manusia nak cipta. Sebab tu Allah pernah cabar dulu kan. Ada kaum yang ingkar tu Allah cabar dalam Quran. Cuba buat seekor lalat. Macam mana Allah buat lalat tu. Sampai sekarang pun tak ada orang berjaya buat lalat lagi. Macam lalat. Ada yang dekat-dekat tapi tak dapat perfect macam lalat. Lalat ni bukan sekadar dia teknologi terbang je. Teknologi mata dia kita tengok macam mana Polarize. kan. Sensor dia macam mana dia boleh tahu benda tu kotor tak apa benda kan. Betul. Dia sebenarnya intelligent inilah serangga juga lah. Macam lebah pun ada juga orang buat untuk faham navigation dia. Sebab lebah ni navigate guna matahari kan. Sebab tu kalau malam lebah tak kalau dia masuk rumah kita dah malam dia akan sesat, dia tak boleh buat apa-apa. Dia pasif sebab dia based on matahari. Dan terkini orang cuba fahamkan macam mana navigation matahari tu. Diorang dah jumpa dah cara. Cuma sekarang belum embed dalam drone lagi. Maknanya bila pakai teknologi tu in the future diorang tak payah pakai GPS. Maknanya dalam gua tak boleh tak ada matahari kan. Tapi dia boleh based on magnetic bumi pula. Macam banyak kita boleh study daripada haiwan-haiwan ni yang macam mana kita boleh tengok diorang punya navigation lah. Sebab even PhD saya dulu pun saya kaji, even saya computer science, saya PhD saya pasal sel, dipanggil satu sel namanya DCA, dendritic cell. Dendritic cell saya tambah algorithm lah. Sebab kita study macam mana sel badan ni detect macam bakteria apa semua tu. So saya cuba try untuk detect cyber attacks. Macam tu. So saya banyak benda kita boleh explore. Okay, menarik. Kita telah banyak berbincang dalam episod ini dan juga episod sebelum ini, khususnya dalam bidang drone. Kita bincangkan dari segi bagaimana drone itu digunakan dalam
ketenteraan dan juga pertanian. Dan kita juga telah bincang dengan Dr. Azwan bagaimana sistem teknikal ni, bagaimana nak musnahkan dia, bagaimana potensi dia, adakah Malaysia sudah bersedia. Jadi dapat saya simpulkan dekat sini, kita juga masih dalam proses mengadaptasi penggunaan drone. Okay, kita dah ada drone dekat Malaysia, cuma masih dalam boleh kata improvise lah. R&D lah. R&D kan, R&D. Dan ya, kita harus tahu untuk menggunakan drone bukan semudah itu, bukan beli terus guna. Okey, guna untuk kenderaan terus macam tu, tidak. Ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan, seperti bagaimana kita nak kawal setia untuk regulate. Jadi isu itu telah dibincangkan untuk episod ini dan episod yang sebelum ini. Bertemu kita bagi episod-episod yang akan datang bagi mengupas isu dan diskusi yang lebih padat dan teknikal mengenai sains dan teknologi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azwan yang sudi bersama saya bagi membincangkan teknik-teknik dalam penggunaan drone dari segi teknikal dan sebagainya. Jadi saya sudahi dengan ucapan sekian terima kasih. Assalamualaikum.